Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita tengok hasil kerja daripada Ispia Gate. Di mana sebelum ni Ispia Gate ni terkenal membuat awning, pakar awning, gate dan juga besi-besi di rumah saja, tapi kali ni di Masjid Al-Iman Kemensahat. Tengok ni adalah hasil-hasil antara kerja-kerja yang dah berjaya dilaksanakan oleh Ispia Gate. Rashid, setahu saya, kalau di luar sana ada yang bermurah hati, ada yang berbaik hati nak menginfak di mana-mana masjid yang dah lama, yang dah usang, yang awning dia dah berkarat, dah pecah sana sini. So Ispia Gate boleh bantu korang untuk meringankan beban dan sama-sama kita infak pada masjid ataupun surau, sama-sama kita infak, sama-sama kita dapat manfaat. Betul-betul Abang Muzi. InsyaAllah kita boleh bantu yang keluar sana yang nak baiki direct dengan kami Ispia Gate. InsyaAllah kita boleh bantu tuan-puan lah. Apa tunggu lagi? Cepat DM kami. Assalamualaikum.